dalam period yang pendek tu dia mengharapkan produk Lindsay kita ni boleh bantulah. So saya kata boleh cuba ikhtiar, tapi dia perlu melalui proses pembersihan perut lah kan. Jadi saya dah cerita habis macam mana proses yang dia harus lalui. Jadi pada mula ni dia agak terkejut lah, bajet dia tinggi kan. Tapi bila saya buat comparison, saya kata berbanding dengan akak pergi operation dengan produk Lindsay, sangat beza dia punya cost. Kalau dia go through operation, dia kena ada duit dalam 12,000. So kalau dia go kita punya kita kena go kita punya produk, mungkin takkan sampai 12,000 kalau dia buat betul-betul pada awalnya high dose. Jadi dia kata okey, dia cuba, dia kata. Jadi produk yang dia beli ialah Lindsay YK2 set perut dengan granulaporin lah. Ini yang dia mampu. Ini pun dia mula dia agak berat nak beli sebab dia memang orang betul-betul orang susah lah, kira kategori asnaf. Jadi akhirnya dia usaha juga, dia telah dapatkan bantuan daripada ahli keluarga dia yang terdekat, dia pinjam duit dan dia beli. So saya dah nasihatkan dia kena jaga gaya makan, gaya hidup dia, dan kalau boleh kalau berlaku healing crisis, kalau teruk sangat rehat, tak payah berniaga. Dia seorang peniaga lah, dia berniaga nasi lemak. Jadi alhamdulillah beberapa healing crisis yang dia lalui tu, dia sabarlah, dia sabar. So mula-mula tu macam biasa dia melalui pembuangan yang sangat banyak, and then dia rasa ada hari sangat sakit, dia terkencing-kencing setiap malam, and then sehinggalah 4 Oktober baru darah yang sangat banyak keluar. Dia dah menopause. Dia mesej saya, Nabila, akak dapat period balik kan. Padahal dia dah menopause kan. And then baru dia cerita balik, dia kata sebenarnya dulu masa dia lahir anak ketiga, dia tak ada darah nifas. Jadi setahun kot dia biarkan, baru dia pergi urut-urut juga, keluar juga darah nifas dia dulu, tapi mungkin tak banyak lah kan, mungkin banyak darah beku, dan mungkin tu juga yang menyebabkan rahim dia bengkak dan doktor suruh dia operate lah. Jadi pada 11 Oktober dia mengadu lagi, dia kata sakit bahagian wanita tu lah. So itu antara, kalau kita tengok carta healing crisis kan, itu adalah tanda-tanda masalah rahim lah. Saya kata, so akak don't worry, itu adalah tanda-tanda yang baik. So akak jangan takut, itu fenomena sementara sajalah. And then pada 11 Oktober, produk dia semua dah habis tau. YK2 habis, set perut habis, granula pun habis. Dia dah tak ada duit. Lepas tu saya nak bantu dia tak nak. Dia kata, tak apa Nabila, tak apa. Dia berniaga balik, buka gerai nasi lemak dia kumpul duit dan akhirnya dapat beli YK1. So ada lagi beberapa hari ada 12 Oktober dia dah start makan YK1. Pada 24 Oktober dia kena pergi hospital besar untuk ambil sampel lah dia punya rahim tu kan. So memang dos yang sangat sikit tu saya plan untuk dia. Dan dalam sebotol YK1 tu satu kapsul, sampailah minggu terakhir yang dia nak pergi dia pergi hospital untuk ambil sampel tu, saya naikkan 4. Saya naikkan 4 sehari. So dia mengikut lah. And then after that dia dah ambil sampel tu, result dia keluar pada 15 November. Dan result dia memang amat mengejutkan lah. Doktor kata dia tak ada masalah rahim pun, doktor kata. Rahim dia normal. Masya Allah, rasa memang miracle lah kan. Klinik pakar dia pergi semua kata dia punya rahim bengkak dan perlu melalui operasi dia untuk buang. Tapi bila dia dah makan Lindsay, dah laku healing crisis, pembersihan dah berlaku dalam badan dia dan dia ada masalah kewangan, dia sangat sabar dan dia pergi cari duit. At least dia beli, walaupun dia tak mampu, dia tetap beli untuk usaha untuk bersihkan badan dia. Dan Allah,
kabulkan doa dia. Dan saya memang sangat terharu lah. Dan tadi saya kontak dia untuk minta izin semula untuk sharing testimoni dia. Dia kata silakan Nabila cakap kepada semua kawan-kawan pengedar Chong Ho. Terima kasih banyak kerana perkenalkan Lindsay Chong Ho kepada dia lah. So, sekarang dia pun dah cari downline. So kami ada plan jugalah nak turun untuk bantu dia lah dari segi ekonomi. Sebagai part time dia berniaga sendirian lah. So sekadar itu saja sharing saya lah pada hari ni. Ada apa-apa soalan ke? Itu je lah. Minta maaf lah saya tersedih. Tapi memang saya